Nasi ayam mama. Okey, mula letak kaki ayam. Hari ni buat sup tau. Akar daun sup, ketumbar, garam sikit, campak cube pati ayam. Okey, biar dia legak lah. Masukkan sup bujuk dengan 4 sekawan. Ni ayam dah cuci bersih-bersih. Campak masuk. Ni kalau satu family besar, buatlah banyak sikit kan. Nasi ayam mama ni sedap dok. Okay. Sambil tu kita pun buatlah sambal ni. Sambal mama ni memang sedap sangat-sangat. Siapa yang cuba sambal nasi ayam mama ni akan mau lagi dan mau lagi. Yang penting ni juga kena letak gula kena banyak, bau sedap. Okay, lepas pada kita blend ni, kita kena potong lah sikit ada barang-barang dia. Korang tengok depan ni, saya ada tomato, daun sup, timun. Lepas tu goi bagi kata. Sedapnya. Tengok pun sedap dah. Ambil sikit air ayam, rebusan ayam ni untuk masuk nasi. Kecil latte pula, tak apalah. Bergula, berhalia batu besar tu. Pelantar sikit. Lepas tu daun pandan. Lepas tu air rebusan ayam tadi. Ikutlah kalau 2 masak 4 lah gitu deh. Okay, settle nasi. Moving on to the next one, which is sup dia. Ni nak buat sup, kita tapih. Ambil air saja, masukkan carrot, celery, bawang holland, tomato. Dan kita goreng lah. Dia panggil goreng dahaga benda ni. Benda 3 ni lah yang famous ni, which is halia, bawang merah, bawang putih. Letak lada hitam sikit. Ni optional kalau ada anak kecil ramai. Tak payah letak bawang hitam. Masukkan daun sup dan ketumbar. Goreng. Lepas masuk campur sekali dengan sup air tadi. Lepas tu rasalah tambah gula ke tambah garam ke tambah apa ke, bagi sedap nasi ni, ayam ni. Lepas tu kita waktu ambil air kita rebus tadi, kita nak goreng kan, bubuhlah kicap manis. Ada orang macam-macam lah, dia perapkan dengan kicap luar pula. Dia perap dengan macam-macam, tapi mama buat kicap manis lah sini. Siap, pun sedap dah. Okay, goreng. Lepas tu hidang. Yang penting aku tak ada video hidang tu. Imagine sendirilah nasi ayam ni macam mana. Janji korang tahu macam nak buat.